Hello, what up guys? Hari ini Era Avengers dalam segmen Dapur Era Avengers. Bersempena dengan apa? Bersempena dengan hari Deepawali yang tak lama lagi. So, hari ini kita akan membuat muruku bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Siapalah tetamu jemputan kita pada hari ini Okay, korang dah tak sabar nak tunggu kan? Kita pun persembahkan. इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है बारिशों में भीगी चिड़िया जैसे कांपती रहती है ऐसे दूर Kabil! Hello, what's up brother? Good, Alhamdulillah, baik. Alright. Happy Deepawali, Kabil. Okay, Kabil. Okay. So, hari ni bersempena dengan Dapur Era Avengers ni, kita akan membuat apa, Kabil? Okay, hari ni kita buat muruku. Okay. Macam Dapur Era Avengers ni first time launching ke apa? First time launching untuk Kabil. Untuk Kabil. First Okay. saya lah, guys. Yes, awak Lepas guys. ni every week ada? Every week. Every week ada. Maybe lepas ni kita panggil Utaya ke. Kita tak tahu. Okay. Sebelum tu lah saya nak tanya sikit Kabil. Kabil daripada mana, Kabil? Saya asal dari Perak, Fik. Okay. Oh, wow. Perak kat mana? Ipoh. Wow, my brother. Ipoh, cuma. Saya dari Tapa, lepas tu pergi Ipoh, lepas tu datang Kajang, lepas tu pergi Seremban. Oi. Sekarang kat Puchong. Merantau. Sekarang ni dia orang mana? Sekarang Puchong. Okay. Kabil, umur berapa, Kabil? Umur tahun ni 32. Tahun ni 32, dah berkahwin Sudah. Okay. So, Kabil, dalam raga ni, Kabil dalam segmen apa? Saya start pukul 8 sampai Okay. pukul 12. Alright, 8 malam kan? Ya, betul. Okay. Program saya nama Bangga Palagalap. Bangga Palagalap. So, korang jangan lupa dengarkan segmen Kabil pada pukul 8 malam sampai 12 malam. Cantik! Alright, Kabil. Sebelum tu saya nak tanya lah, tahun ni raya balik mana, Kabil? Deepawali. Tahun ni saya balik Penang. Penang, sebab saya okay. baru kahwin 2 bulan. Okay. So, kalau orang India kan, kalau lepas kahwin, Okay. memang kena celebrate dengan family-family isteri. Oh, macam tu lah. Maksudnya, kalau dah 2 tahun memang still kena... First year je. First year saja. Kena Okay. balik rumah isteri. So, Okay. diorang panggil Tala Deepawali. Tala Deepawali. Ya, betul. Okay. Tala Deepawali tu adalah... Deepawali yang the first year of after wedding. I see. Okay, kalau macam macam orang Melayu pula, dia terkadang dia bergantung pada suami isteri. Macam tu. Dia macam kalau suami nak balik situ kenalah ikut macam tu. Dia one off kena mengalah lah. Okay. Tapi kalau first year memang orang India balik rumah isteri. Lepas tu semua depends lah. depends lah kan. Okay, faham. Okay, Kabil, hari ni kita dah buat muruku style Kabil. Okay. So, apakah bahan-bahan yang kita boleh gunakan, Kabil? Untuk buat muruku memang kena ada tepung muruku. Tepung muruku, okey. Hari ni kita pakai 500 gram. 500 gram, cantik. Lepas tu kita pakai jintan manis. jintan manis. Jintan manis kita pakai 2 sudu besar. 2 sudu besar jintan manis. Okey. Sebelum tu, Kabil, kalau kita pakai tepung lain tak boleh Boleh. Oh, boleh juga. Boleh. Okey, faham. Okay, lepas tu kita kena pakai butter. Kita pakai butter. Butter boleh lah letak 130 gram macam tu. 130 gram. 130 gram. Okey. 130 gram Okey. tu untuk 500 gram. Okey, faham. 130 gram tu butter adalah untuk 500 gram tepung saja. Yes. Perfect. Okey. Lepas tu ice water. Ice water boleh pakai macam 390 ml atau 400 ml. 390 ml sampai 400 ml. Okey, air sejuk. Yang penting sejuk, Bil. Penting. Ya, betul. Ya, Kita yang penting sejuk. boleh pakai coconut milk. Oh. Tapi kalau air sejuk lagi bagus. Lagi dia punya adunan tu lagi cantik lah. Ya, betul. Okey. Yang ni teknik lah, jangan bagi tahu Okey. Boleh start? Boleh start, Kabil. Jom, let's go. Okey, tapi kalau kita kena start, kita Okey. kena follow hygiene kan? Betul. Kita pakai glove. Cantik. You nak pakai? Boleh? Kita pakai glove, alright. Tapi kalau sepatutnya, apa orang cakap, kalau pakai menggunakan tangan ni, dia lagi sur. Tapi disebabkan kita nak kena jaga hygiene, Dekat rumah boleh. kat rumah boleh lah. Glove satu je, Kabil? Boleh lah pakai. Boleh dua lah, dua. 5 pun boleh pakai. 5 boleh pakai, sekali kaki pun boleh. Ada budget kan Era Avengers? Ada. Okay, let's go. Okay, kita letak 500 gram tepung dulu. Okey. Letak 500 gram. 500 gram semua, Kabil? Ya, betul. Okey. Nak letak pun kena ada cara, guys. Kena ada cara sikit, baru cantik sikit tepung tu.
Okey. Right. Lepas tu kita kena letak jintan manis. Jintan manis. Lakonlah macam chef. Wow, macam itu guys Okey. Satu ni Kabil cantik. Lepas tu 130 gram mentega. Habis butter. Butter. 130 gram butter. Alright. Oh, macam ni rupanya. Dia sama je lah macam buat cucur. Cucur. Okey, cucur pisang, cucur durian kan. Tak semua. Okey. Ini memang ibu saya buat. Okey. Tapi saya buat yang semua ni lah. Yang apa pakai ni. Oh, yang ni. Saya buat. Tapi Okey. goreng-goreng semua ibu saya buat. Tapi Okey. tahun ni dah kahwin kan. Dah kahwin kan. So kenalah apa cakap air tangan isteri. Ya, betul. Tapi tak boleh isteri saja buat, kena tolong. Kena tolong juga betul. Maksudnya Kabil seorang yang gentleman. Okey? Yeah. Oh. Dia orang start dia buat muruku, lepas tu je biskut. Ada satu lagi aci muruku tau. Aci muruku macam mana? Kuih roast tu. Kuih roast? Yang ada 5 tu. Tak pernah tengok Fik? Tak pernah tengok lah Kabil. Saya kalau kuih-kuih apa tradisional daripada India ni selalunya muruku, panipuri. Itu lain lah. Panipuri tu dah dari North India. Oh, tapi panipuri tu sedap ah. Wow. So buat muruku ni mengambil masa berapa lama Kabil? Kalau memang terrell dalam 30 minit macam tu. 30 minit pun dah siap. Sekali dengan goreng ah. Ya betul. Tapi dekat masa Deepavali kan, Okey. semua orang takkan buat 500 gram. Dia orang akan buat macam 3 kilo, 4 kilo. 3 kilo, 4 kilo. Sebab dia orang akan bagi dekat neighbor, relative. Okey, faham. So dia orang punya uli tu macam mana Kabil? Oh 3-4 kilo guna tangan ke ah? Ya betul. Tapi cuman satu orang, dua orang tak boleh. macam tu guys satu orang, dua orang tak boleh lah Tak boleh. Oh. Settle. Cantik. Kita punya adunan tepung untuk muruku dah settle. So, lepas ni Kabil kita kena buat apa? Kita kena letak tepung dalam Oh, ini yang special ni. Ini yang special Kabil. Kita nak tengok macam mana apa orang cakap dulu-dulu belajar seni dekat sekolah macam mana cara dia. Ada cara dia Kabil Ya betul. Tangan kena berseni sikit. Okey, seterusnya kita akan buat apa Kabil? Bentuk Ya betul. Okey. Are you ready Fik? Yeah, I'm ready but Kabil do first lah. Okay, Kabil do first. Okay, kita ambil. Okay. Lepas tu letak dalam. Oh, kena buat bentuk bujur guys nak masuk kat dalam tu. Okey dah. Cukup lah. Okey, mari kita lihat. Saya minta Kabil buat apa orang cakap bentuk-bentuk yang selalu orang India buat lah. Tradisional. Boleh. Okey. Kerja ni yang paling saya tak suka. Okey. Itu Fik nak buat sekarang, tutupkan. Okey. Oh, ini kena tutup lah. Ya betul. Okay, kita start. Tapi ini senang je Fik. Buat bulat je. Wih, semat. Wih, semat tu guys. Wow. Dia punya kebesaran tu tak kisah Kabil kan? Tak kisah, tak kisah. Okay guys, so Kabil dah ajar saya cara macam mana nak buat muruku. Tangan tu kena berseni sikit, betul tak Kabil? Sekarang ni kita nak challenge Air Avengers yang lain. Boleh ke tak boleh? Boleh, dia orang memang boleh. Boleh ke tak boleh Kabil? Dia orang boleh? Boleh, memang boleh. Okay, kita tengok Kabil. Jadi kita dengan Fikri Nasir, sekarang dengan Nat. Okay Kabil, I try Ini Boleh. Fikri punya yang paling the best lah dia kata. Ya, memang best. Dengan sama Le. je. Ni saya punya, ni Fikri punya. Memang okey. Betul, macam profesional. Ya betul. Sekarang kita tengoklah Nat. Nat Ya. Okay, I'm try Dia Boleh. pusing je. I pun. Ni berapa ni lingkaran nak kena buat ke tak kisah? Tak kisah, tapi 3 memang cantik. 3. 3 round. Okey, dah cukup. Lepas tu terus cabut je. Cabut je. Okay. Sengit sikit tapi. Sengit sikit lah. Tapi cantik. Cantik. Okay. Boleh. Okay, kita tengok lepas ni Syah dengan Arif pula macam mana? Bulat ke bujur? Alright, tadi Nat dah try, sekarang my turn pula. Alright. Kabil, I ni ada 1/10 Indian tau. Okay. So I nak tengok macam mana I punya skill untuk buat muruku boleh ke tak? Boleh Haji. You trust me I trust you. So mana kena rapat ke? Tak payah.
Saya nak buat bentuk triangle. Arif dah buang muruku dia letak ais. Alamak. Ini dah lain guys. Boleh putuskan ke? Okay, lepas tu ni putuskan je ke? Boleh putus. Okay. Sekarang explain Arif apa ni? I at first saya nak buat triangle. Okay. Tapi dia tiba-tiba jadi gitar Sepang. Tapi tak apa. Okey lah, bagus. At least I try lah. Kalau sebab bulat senang sangat. Oh ya ke? Yes, bulat senang sangat. Pusing kiri ke kanan? Tadi dia orang dah buat macam-macam corak ada. Nak tengok yang paling perfect? I confident I punya paling cantik Gabil. Okey, tengok. I nak tengok space mana yang nampak. Siapa yang Lita F1 ni kita. Weh, reject awal lagi. Sikit, Minta maaf tepikan cakap reject sikit. Yang love ni pun boleh kan? Tepikan sikit. Okey, sini ada. Kesian. Okey, tengok orang power buat. Wah, paling perfect. Sabar. Lagi 1.5. Paling perfect. Okey lah ni. Okey, boleh. Okey, so kita dah tengok macam-macam hasil tangan dekat ada kat sini. So Gabil, lepas ni kita nak buat apa? Lepas ni kita akan bawa hasil tangan ni semua Pergi goreng. Okey, so lepas tu baru Gabil akan judge. Rasa dia pula, rasa ke Kita nak judge rupa dia lepas goreng tu macam mana? Memang tak payah rasa sebab saya yang buat ni kan. Betul juga. Ni semua Bentuk dia lepas goreng tu macam mana ya, betul. kejadian dia. Okey, so stay tune. So kita nak masuk mas goreng Gabil cantik. Okey. Okey. Nak try? Okey, boleh Gabil. Sekejap. Nampak tak macam tu guys Isu bila kau masukkan kau kena lembut je. Okey. Lembut je, okey. So kita kena tunggu berapa lama Gabil? Sekejap je 2-3 minit macam tu. Oh. Golden brown. Anas kita try tengok Anas punya tangan sini macam mana. Dia daripada luar ke daripada dalam tu? Daripada dalam. Dalam Okey. Try dari luar. Dah biasa buat ni. Wow. Potong kena tangan. Okey lah. Okey Gabil, berapa? Ini macam bulatan Putrajaya je. With love, Tasha. Aduh. Ni orang panggil MKS Marufu Kabil Style. MKS. Gua nak review. Aku kalau review jujur tau. Memang tak buat-buatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, 100%. Okey. Untuk dia punya rasa sedap, tapi untuk mulut saya rasa nak kena garing lagi sikit. Oh, garing lagi. Okey. Dia ni rasa okey. Okey. Tapi saya rasa macam mungkin sebab dah biasa rasa garing kot. Dia punya dalam ni rasa macam apa kuih panjang-panjang tu yang besar? Churros. Ada rasa churros sikit. Dia punya rasa lembut kat dalam tapi not bad juga sebenarnya. Okay guys, so macam inilah rupa muruku yang telah kita buat tadi. Sebenarnya corak tu kena lawa lah sikit lagi. Kita kena tangan berseni sikit. Sebab kita first time. Bukan time. apa. Yes, Kali betul. kedua nanti dibuat confirm jadi. InsyaAllah. So yang mana nak beli muruku, InsyaAllah nanti kita orang akan buat buka kedai jual muruku, okey? Muruku by Era Avengers. Muruku by Era Avengers, style Kabil lah. Style Kabil lah, Yeah, masih ada style Kabil. Masih ada style Kabil, okey? Maybe lepas ni kita boleh buat muruku yang pedas. Pun ada cheese. Ataupun kita boleh try yang pakai coconut milk. Okey, coconut milk lah macam Kabil cakap lah. Okey, tadi kita dah bersama dengan Fikri Nasir. Kita masak-masak dan Era Avengers pun dah buat challenge dah untuk muruku ni. So untuk Kabil sendiri, you rasa siapa yang juara sebenarnya? Yang bagi you cantik lah. Yes, creativity lah. Okey, tapi saya yang paling suka tu yang Tasha buat lah. Okey, Sebab yang Tasha dalam buat. kehidupan kita, sorry. basic kita kena ada love kan. So love yang first place. Okey. Tapi untuk effort kan, Untuk effort. ni Bermuda Triangle ni first lah.
Yang Arif buat tu. Arif buat. paling Lain dari bagus. lain. Ya betul. Paling bagus. Tapi untuk keseluruhan kan, effort 100 points, creativity 100 points. Ni. Ni semua keseluruhan top notch dia. Top notch. Fik. Ya, Fik. Dia dah boleh buka kedai muruku sendiri orang kata. Ya, tapi kena ada Kabil style selalu. Kena ada Kabil style, okey? Tak boleh ikut orang kata resipi orang lain. Okay, untuk Kabil, you rasakan muruku sekarang ni kan, untuk yang zaman sekarang ni, Okay. ada tak orang macam buat dia macam daripada kan sekarang tradisional? Ada tak orang buat cheese? You rasa macam mana pendapat you tentang orang modernkan makanan tradisional ni? Tak, makanan lain memang dah ada lah. Macam panipuri semua kan dah masuk cheese, coklat semua. Ya, dia dah modernkan makanan tu. Ya, betul. Tapi yang tu pun memang sedap. Sedap. Tapi muruku ni basic yang kami buat untuk hari Deepavali kan. Setakat ni tak ada orang yang letak cheese ke coklat ke, belum lagi. Tapi jangan buatlah. Janganlah. Sebab yang ni basic, kita memang kena ada tradisi ni sampai dalam 2050 ke 2100 ke, memang kena ada. So jangan buat apa-apa. Yang ni basic, jadikan macam ni je. Jadikan macam ni. Triangle bermuda boleh tapi jadikan macam ni. Ya betul. Maksudnya kita kena kekallah identiti muruku untuk hari Deepavali. Okey, untuk you ada apa-apa ucapan tak Deepavali untuk orang luar sana yang tengok video ni? Ada untuk Era Avengers, team semua ni. Lepas tu siapa yang tonton video ni, semua orang dari dekat Malaysia ni, orang yang listen to Raga and our team, everybody, selamat hari Deepavali. Deepavali Nalvarthakal. Santoshama Deepavali kondaranga. Okey, selamat Deepavali untuk video kali ini. Ini sahaja daripada kita orang. Kalau korang nak lagi collaboration antara Raga dengan Era Avengers, jangan lupa komen down below and share this video. Bye-bye. Bye-bye. Happy Deepavali. Happy Deepavali.